Okay, hi guys. So hari ni ada satu customer kita yang baru lulus satu phone. Okay, abang lulus phone apa hari ni bang? iQOO 15. iQOO 15. Abang dapat warna apa tu bang? Saya dapat warna silver. Warna silver. Okay, tunjuk phone sikit bang. Ya. Alright, cantik. Okay, abang tahu kedai kita ni daripada mana bang? Dapat tahu tu mula-mula saya jalan-jalan. Lepas tu nak tahulah all gadget ni kedai apa benda. Lepas tu try search dekat Google semua, dekat TikTok. Rupanya jual barang repair lah, macam telefon apa semua. Tu je lah. Oh, daripada situ lah. Okay, Ya. so kita orang punya servis kat sini macam mana bang? Masa saya sampai tu saya tanya, memang dia terus bagi katalog. Lepas tu servis memang okey lah. Dia memang okey lah. Berapa bintang abang nak bagi kat kita orang? Kalau 1 sampai 10 tu saya bagi 10 lah. 10 lah bang. Okey, terima kasih ya bang. Okey, Alright. semua. So abang boleh tak recommendkan dekat orang yang tengah tengok video ni ke, ataupun saya mara abang kalau nak ambil ansuran phone boleh datang ke All Gadget? Saya nak showkan pada semua lah untuk beli phone melalui ansuran ni. Prosedur dia sangat mudah lah. Dalam tempoh 3 hari macam tu dah boleh ambil phone. 3 hari je guys. Yeah. Alright. So bagi siapa-siapa yang berminat nak dapatkan ansuran smartphone, tak kisah iPhone ke, Android phone ke ataupun gaming phone, korang boleh je apply sekarang, tekan link dekat bio ataupun datang ke All Gadget. Dan jangan lupa like, follow dan share video ni. Alright bang. Terima kasih bang. Terima kasih.